Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Naci di channel Nasi Droid Box. Hari ini 29 Ramadan 1447 Hijrah. Besok jadi raya ke tak jadi raya kita tak tahu lagi, tapi hari ini kita jalan lagi. 7.24 pagi 19 Mac 2026. Semalam kita isi minyak, kita dah jalan 6.7 km. Hari ini kita buka turbo. Sekarang tinggal 8 minit lagi untuk on turbo on. Kepanasan sesi panas badan. Saya buka 6 seater je dulu. Kita cuba dapatkan 6 seater punya working. Baru, let's go. Lama, baru. Pagi ni KL clear. Kita main kat KL dulu lah. Kita tengok macam mana cerita. Jalan Nimbi clear, Jalan Hantua clear. Kita main KL je dulu. Kita ambil booking yang 10 km ke bawah. Tapi harga Just Grab pun lantai lah. Ingatkan harga Just Grab pun dah high fare dah ni. Tadi satu booking RM9, 60 sen. Dapat tip RM1, dapat RM10, 2.6 km. Campur dengan pick up 3 km. Alhamdulillah. Tapi belum dapat 5% bonus baru unlock. Tadi tak dapat lah. Kita main KL dulu tengok. Kita buka plus dengan 6 seater je. Tengok rezeki macam mana hari ni. Sekarang kita betul-betul dekat Bukit Bintang. Insurans dah pakai masuk, booking masuk. Boleh lah ni. Dan jangan bosan juga. KK Tangkap Bukit Bintang. Minit. Oh lama. Oh okey. Boleh lah. Ini UNCHR ni balik rumah ni kan. Oh tapi jam kat situ. Tak lah. Tengok je lah nanti kan. Ikut jalan tua. Ikut jalan tua naik Dewan Bahasa sampai dekat sana. Lagu raya dah berkumandang.
Dah lama dah aku memandang, tapi sebab tak buat video kan, so sekarang dapat rasa lah dia punya feel. Muka excited tak raya. Alhamdulillah, baru lepas drop off. Just grab je, tak apalah. Alhamdulillah dapat juga. Tadi tunggu pun dah nak habis masa dah. Itu minit ke 70 ke minit ke 80 baru dapat. 70 ke 80 lah. Tinggal 15 minit lagi. Dapat juga, alhamdulillah. So, hari kita masuk pukul apa tu ah? Pukul 10.06 minit. Nombor kita 1275. Boleh lah ni 1200 ni. Maknanya orang dah start bercuti. 1275 ni harap-harapnya dapat cepat lah. Flight pun banyak masuk nanti Kang. Kita tengok boleh dapat ke tidak. Pukul berapa kita dapat. Alright. Just grab 1275 plus 750, 6 seater 550. 10.06 minit. Alhamdulillah kita punya pendapatan kita RM74.28 3 bukit. Alhamdulillah. Sekarang mari kita membangau. Daripada Landside pergi ke Raya 2, pergi Cempaka, patah balik Landside. Kita tengok berapa dia punya ni.
km. Short trip 44.2 km bang. 50 minit. 27 ringgit. Tak apalah, nak dapat kasih cerita kan. So, tapi dapat tip $10. Alhamdulillah dapat tip $10. $10 Singapura. Dapat tip $10 Singapura. Alhamdulillah. Ni kalau kali 3 RM30 lah. Alhamdulillah. Berbaloi. Sekarang kita tunggu 6-seater punya job. RM441.60 pergi Ipoh 6-seater. Tak boleh nak ambil sebab ada urusan. Terpaksa cancel. Selamat Hari Raya. Tak jadi balik raya. Arriving in 5 minutes at 2:57 p.m. Passenger is sharing their location. Head northwest on Jalan KLIA 1. Ya. Taman Syamilin Perkasa. Astaka Height. Okey. Sebab MRT tu orang nak Head southwest on departures, KLIA Terminal. Jadi kita ikut mana? 1 jam. Ini mungkin ikut max dulu, lepas tu nanti kan kita keluar dekat Kampung Pandan. In 500 meters, take the slip road. Alhamdulillah, pukul 4:06 dah. Kita jalan tadi dah 6 km, 194 km. Lebih kurang lah 194 km. Kita punya pendapatan RM189.95. Alhamdulillah. Kita tengok besok jadi raya ke tak jadi raya. Belum raya.
Bismillahirrahmanirrahim. Betul siapa? Bagi menyempurnakan perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan Duli Yang Maha Mulia Raja Raya, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semalam tak jadi raya. Hari ni tak jadi raya. So, hari ni kita jalan Grab lagi. Ni 20 hari bulan Mac 7.30 pagi 30 Ramadan 1447 Hijrah. InsyaAllah hari ni hari terakhir kita berpuasa untuk tahun ini. Semoga semua amalan kita di bulan Ramadan diterima Allah dan kita diberikan rahmat, dibebaskan daripada api neraka dan diberikan pengampunan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. So hari ini kita jalan lagi untuk hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang pukul 7.31 kita Arriving in 2 minutes at RM97 pergi mana? Dapat pergi Genting, tapi tengok dalam ni 55 minit, 1 jam je. Kita try lah tengok nak Genting macam mana. RM90 6 seater. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tengok. Naik Genting 51 minit. 46 kilometer. RM97 campur dengan bonus dapat RM100. Naik Genting pagi-pagi ni boleh lah kot. Sampai sana dijangka pukul 8.30. head southeast. 51 minit 1 jam. Kalau ikutkannya masih okey lagi, tapi kita tengok nanti sana macam mana ya. Okey. Day trip aja ni ya.
Okey, jadi tolnya tadi RM8.50. Semuanya 127. Alhamdulillah, kita dah sampai off GPO Genting 127, RM8.50. Jalan tak berapa jam. Jam sikit je tadi. Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak cari tandas ni. Ada tandas kat sini. Mana tandas ni? Sampai kat sini nak cari tandas pula. Mana tandas ni? Tandas ni mana? Ha, ni ha. Ada jumpa tandas. Okey. Okey, terima kasih. sama-sama. Sorry about the delay. No. Selamat Hari Raya. Ya, saya akan jaga amanan. Alright. Alhamdulillah dah sampai. Sekarang kita tembak terus lah. Tembak KL lain. Alhamdulillah dapat job. Arriving in 2 minutes at 9. First World Hotel Resort. Let's go. Passenger is sharing their location. Pergi Ampang balik. Boleh lah. Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Let's go. Alhamdulillah. Sekarang kita dah sampai dekat drop off location. Kita punya hasil RM162.50. Right onto Jalan 16. 3 booking. Right onto Jalan 13. Daripada pukul 7.30, 8.30, 9.30. Lagi 15 minit, 10.30. 3 jam. So sekarang kita masih lagi ada dalam MD untuk pergi Labu, untuk pergi KLIA. Tengok boleh dapat ke tak boleh dapat kita pancing ni. In 100 meters, turn right onto Kita pergi cari port lah.
Boleh right dapat ke onto tak boleh dapat ni? Jalan 16, then turn left. Taman Kosas. Dapat KLIA Taman Kosas. Pergi mana? Cepat jalan. Kiri ke kanan? Head toward Kiri, Jalan kiri. B31. Alhamdulillah. To Jalan Ampan. Alamak, dia cancel pula. B31. Continue on Kenapa B31. kau cancel? Ah, dia cancel pula. Dah masuk jalan ni dah. Pusing-pusing balik. Allah, masalah senang mama cari rezeki. Dah dapat bang, dia lain. Cash ni. Allah, masalah senang mama. Pusing balik dah. Make a U-turn. Ada, tak ada rezeki. Ui, kata tak memang betul rezeki. Sekarang kita mengalir masuk KL lah. Kat Ampang ni macam payah sikit. Dah dapat KLIA. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah nak bagi. Nak kena U-turn. Head southwest, then turn right. Continue on B31 for 800 meters. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan cancel lagi, tolonglah. Allah bagi sisita rupanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Reda je lah. Sebab tu kena reda je. Kadang-kadang Allah bagi ujian pada kita. Rupanya Allah nak bagi hikmah, nak bagi rezeki yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok baru takbir. 400 meters. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Damai 88. Damai 88. Mana ni? Turn left onto Jalan Damai, then your destination will be on the left. First intersection. Turn left onto Jalan Damai. In 60 meters, you will arrive at your destination. Alhamdulillah. Destination is on the left. Alhamdulillah, baru dapat drop off 6-seater daripada Ampang. Tol berapa? Apa pula? RM2, RM9. Alhamdulillah, 5 star.
Okey. Kita punya pendapatan RM248.75. Kita jalan lebih kurang dalam 180 km. Tapi 50 km panjat lah. 50 km turun. 4 booking. Booking pertama 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5. 4 jam. 4 jam RM248.75. 4 booking 180 km. Alhamdulillah, hari ni hari Jumaat. Lepas ni kan kita pergi Landside sekejap. Lepas tu kan kita pergi solat Jumaat. Alhamdulillah. Nombor dah masuk. Anda sudah masuk pukul 11.25 pagi. Nombor Standard Plus 875. 6 seater 575. Just Grab 1575. Banyak kan nombor 1500. Kita tengoklah macam mana dengan rezeki ni. Mana sampai dulu. Daripada Genting turun pergi Ampang. Lepas tu daripada Ampang pergi KLIA 1 sampai Landside. Kita tengok berapa jauh kita jalan. Untunglah 121.5 km. Pergi solat Jumaat atas tu. Dah selesai solat Jumaat. Mari kita kembali kepada kereta. Di terminal. Wow. Kasih hidup kereta. Pick up e-hailing terminal 1. Lepas main Jumaat pukul 2.06 tadi, 6 seater 300. Kita punya standard pun 651 lagi. Lambat lah ini hari. 600. Kita nak keluar 6 seater ke kita nak keluar Just Grab? Kita punya pendapatan 252. Kalau kita nak keluar Just Grab, kita dah boleh keluar dah ni. Kalau nak keluar Just Grab je, balik awal lah. Ataupun kalau kita nak keluar 6 seater,
Kita dah masuk. Nombor 6 seater dah masuk. 70, 6170. 6170, standard pun 6170. Kelas 5160. Ni pula pun boleh kali. Tapi kita tunggu 6 seater lah. Alhamdulillah dapat short trip tadi. Pergi Kota Warisan daripada Terminal 1. Berapa ringgit? RM24 dengan bonus ringgit 20 sen, RM25. 13 km, 14 km, pergi balik 28 km. Boleh lah. Kita punya pendapatan sekarang RM264.90. Kita dah jalan 225 km lebih kurang. 225 km. Boleh lah. Alhamdulillah. Sekarang kita tunggu job 6 seater masuk. Kalau boleh kita dapat cari masuk dalam KL lah. Lepas ni outstation dah tak boleh ambil dah. Malam ni malam raya. Malam nak takbir. Sekarang pukul 3.42 petang. Kita masuk balik landside untuk keluar tunggu job 6 seater. Okey, daripada landside pergi KL 1, pergi Taman Warisan, patah balik landside. 28.9 km, 29 km lah, 41 minit, 13.6 km per liter. Kita tunggu 6 seater punya job. Elmina Sungai Buloh. Alamak, Sungai Buloh tak boleh lah. Dah masuk Sungai Buloh, tak boleh ambil. Kita tunggu lagi satu. For April intake is now open. Shall I take you to ukm.ny/gsbukm? Yes, let's go! Malaysia, Alhamdulillah. and language brings us together in one other country. Can you speak 4 languages in one sentence? Adik, nasi lemak 1 tafau please. Next. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita punya pendapatan RM362.15. Kita jalan 288 km. Alhamdulillah. Sekarang kita kat Pavilion KL. Lepas ni kita balik rumah lah. Cukup lah tu. Let's go balik rumah. Daripada landside pergi KL 1, pergi Pavilion Hotel, pergi Desa Pandan. Let's go. 65.8 km, 1 jam 2 minit, 16.7 km per liter. Alright, Desa Pandan.
Alhamdulillah kita dah sampai rumah. Hari ni kita start jalan 7.30 pagi. Kita sampai rumah pukul 5.20. Tapi sebab tadi kita pergi Pandan, Desa Pandan dulu cari barang. So perjalanan kita lebih kurang dalam 290 km. Tapi 50 km naik atas, 50 km turun bawah, Genting. Lepas tu pergi KLIA. Lepas tu balik KLIA 6 seater. Alhamdulillah. Pergi 6 seater pun 6 seater juga. Alhamdulillah. Ada hikmah di sebaliknya. Hari terakhir bulan Ramadan, 30 Ramadan 1447 Hijrah. Besok 1 Syawal insya-Allah, panjang umur murah rezeki, kita jumpa dekat 1 Syawal berhari raya insya-Allah. Selamat raya maaf batin dan semoga berbahagia dan selamat di perjalanan pergi dan balik. Terbaik. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat Grab, sahabat-sahabat YouTuber dan terutamanya kepada sahabat-sahabat subscriber. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Ampun maaf dipinta jika ada tersilap kata, tersalah maklumat, tak dapat nak membantu memberikan maklumat yang tepat. Dan juga terima kasih atas data yang anda sudi luangkan untuk melihat video-video saya minta halal. Semoga anda semua dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik, berbahagia bersama keluarga dan dimurahkan rezeki serta selamat dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Paman Aceh untuk channel Nasi Droidbox. Salam Aidilfitri 1447 Hijrah. Berhati-hati di jalan raya. Terbaik.